Tuanku dah kata, dah ambil tindakan keras, jangan jadi mata telinga rakyat lagi better, Sultan Pahang tu kan. Dan juga Mahkamah Tinggi pun dah bagi tahu haram, cuba haram. Tapi Anthony Locke selamba je dia kata ini kita akan nanti undang-undang peguam untuk bela. Tidak ada seruan yang tegas tindakan kepada MP Raub dan juga pencuba haram ni. Dan seolah mereka ni ada peruntukan undang-undang untuk mereka untuk membela tindakan mereka yang menceroboh undang-undang. Ini rakyat marah, Babi. Ya, betul. Sebab tu bagi saya kita tidak boleh undermine. Mereka, kita tidak boleh ada toleransi terhadap segelintir kelompok yang cuba untuk undermine kewibawaan dan juga kedaulatan negara kita. Dan sebab itu saya tegaskan tadi, kalau kita hari ini menganggap Sincu misalnya menggugat kestabilan dan kesejahteraan rakyat, kalau kerajaan tidak mengambil tindakan, ianya tak akan memberi pengajaran kepada orang lain, maka tindakan itu juga cuba menggugat kestabilan negara, sebab takkan ada orang yang belajar daripada ni. Dan akan ada lagi kelompok-kelompok lain yang cuba lagi untuk undermine negara kita ini, supaya akhirnya mereka dapat lakukan satu-satu perubahan yang boleh mengubah struktur kenegaraan kita hari ini, yang mungkin akan menghakis kepentingan-kepentingan rakyat yang ada pada hari ini.